Kita akan buat kesilapan kewangan bila kita ada duit dan kita ada akses kepada duit, iaitu pinjaman, dan ketika itu kita tak ada ilmu. Jadi apa yang terjadi kepada orang yang bekerja? Saya bagi tahu siap-siap lah kepada adik-adik ni. Mungkin adik-adik fikir, orang kerja lama makin kereta makin besar, rumah makin besar, tak ada masalah kewangan. Tak ada masalah kewangan kot. Sebenarnya yang kebanyakan yang kereta besar, gaji besar, rumah besar itulah yang ada masalah kewangan. Majority. Sebab apa? Bila gaji besar, dia ada akses kepada duit, dia ada akses kepada pinjaman. Dia buat pinjaman lebih besar. Jadi bank ni sukalah bagi pinjaman kepada orang yang pendapatan besar. Tapi dia tak ada ilmu. Dia buat pinjaman. Akhir sekali dia tercekik. Kewangan dia tercekik. Tak boleh buat apa dah. Jadi dia bekerja hanya untuk bayar hutang saja. Okay? Jadi banyak orang ada masalah kewangan waktu bila? Bukan ketika setahun, 2 tahun baru bekerja. Bukan. Lepas 10, 15 tahun bekerja ada masalah kewangan. Jadi masalah apa? Tak ada simpanan dan hutang yang banyak.